Assalamualaikum, nama aku Bang Boy dan welcome to channel Bang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider tu subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Ada beberapa benda yang Abang Boy benci sangat dekat dunia ni. Orang yang tak reti beratur, bawa kereta tak reti pakai signal, dan lagi satu adalah ketidakadilan dekat dunia ni. Rasa berbulu je geng. Orang lain yang buat salah, orang lain pula yang kena hukum. Oh, sakit hati tu. Lama dah Abang Boy tak berbulu dengan kes-kes yang Abang Boy bahas ni. Tapi kali ni, pedih dia lain macam tu. Of course, takkan Abang Boy seorang je nak rasa sakit hati. Apa guna ada channel? So, ayuhlah geng-geng semua, marilah kita sakit hati bersama-sama. Tapi Abang Boy minta maaf awal-awal dekat korang. Kes ni agak terpencil dan tak ramai orang tahu. Terjadi pula dekat negara yang agak tertutup daripada media luar. So, info-info yang Abang Boy dapat ni adalah daripada Wikipedia dan juga media-media antarabangsa. So, agak limited sikit, especially bab gambar. So, tanpa membuang masa, sediakan kudat siap-siap. Tenang, chill, let's roll. Kisah kita hari ini bermula di negara Iran pada tahun 1988. Pada masa tu, tampuk pemerintahan monarki baru je diambil alih oleh kerajaan baru daripada puak Iranian Revolution. Satu sistem undang-undang Islam telah dibentuk. Pada tahun tu, di sebuah bandar perindustrian yang bernama Neka, lahir seorang baby comel yang bernama Atifeh Rajabi Sahaleh. Kehidupan Atifeh ni tak seindah kanak-kanak lain. Keluarga dia memang struggle. Ayah dia bekerja sebagai seorang buruh biasa dan ibu dia pula hanyalah seorang suri rumah. Dekat Iran pada masa tu, perempuan memang tak dibenarkan untuk bekerja, especially di bandar-bandar kecil macam Neka. Disebabkan tak mempunyai peluang pekerjaan yang banyak, keluarganya berpindah di bandar Mashhad. Ingatkan kehidupan diorang sekeluarga berubah lah. Tetapi nasib diorang lagi teruk guys. Gaji yang si ayah dia dapat bulan-bulan tak mampu nak menampung kehidupan diorang sekeluarga dekat bandar besar. Boleh dikatakan hari-hari mak bapak si Atifeh ni bergaduh. Sampailah akhirnya diorang terpaksa bercerai. Masa ni Atifeh baru je berumur 3 tahun. Tak berapa lama selepas tu, ibu Atifeh berkahwin. Dan diorang sekeluarga pula hidup senanglah sikit. Bukanlah kaya, tetapi sekurang-kurangnya makan pakai semua ada. Tetapi sesuatu terjadi semasa Atifeh ni berumur 5 tahun. Ibunya mengalami kemalangan dan kehilangan nyawanya. Tak cukup dengan tu geng. Beberapa bulan selepas tu, adik dia pula dijumpai mati lemas di sungai berhampiran. Atifeh telah dihantar balik ke kampungnya di Neka dan diletakkan di bawah penjagaan ayah kandungnya. Ayah tiri dia terus sepi hilang tanpa berita. Kedua-dua insiden ni memberi impak kepada ayah kandungnya. Yelah geng, dua orang tersayang pergi silih berganti. Mahu tak koyak. So disebabkan ini, ayahnya start mabuk dan menggunakan bahan-bahan terlarang. Duit gaji dia semua dihabiskan dekat benda-benda haram tu. So apa yang berlaku ni menyebabkan hidup Atifeh ni terabai. Kadang-kadang tu satu hari dia langsung tak makan. Disebabkan tak ada pilihan lain, Atifeh telah diserahkan kepada atuk dan neneknya. So dipendekkan cerita, kehidupan Atifeh ni sekali lagi berubah. Sekarang ni dia mempunyai kehidupan yang agak stabil dan menerima kasih sayang daripada atuk dan neneknya. Tak adalah hidup mewah, tetapi diorang ni hidup bersederhana. Dia masuk sekolah dan happy macam kanak-kanak lain. Pada umurnya lebih kurang 13 tahun, seorang lelaki yang bernama Ali Darabi telah berpindah berdekatan dengan rumah atuk dan neneknya. Ali ni adalah seorang bekas prajurit dalam tentera Iran. Dia mendapat kerja sebagai seorang pemandu teksi. Ali ni telah pun berkahwin, tetapi disebabkan kerjanya yang selalu outstation, dia terpaksa tinggal berasingan dengan keluarganya di kampung. Ali ni boleh dikatakan seorang yang dihormati dekat komuniti tu. Dia baik dengan semua jiran tau, termasuklah dengan keluarga Atifeh. Bila Ali ni tak bekerja, dia akan visit ke rumah keluarga Atifeh dengan membawa hadiah. Kata Ali, Atifeh mengingatkan dia dengan anaknya di kampung. Mula-mula tu keluarga Atifeh tak fikir apa sangat. Diorang anggap si Ali ni sebagai jiran yang baik. Dan Atifeh pun anggap Ali ni sebagai ayah angkat dia. Tetapi pada penghujung tahun tu, sikap Ali mula berubah. Dia selalu mengajak Atifeh ni untuk teman dia di rumah. Dia cakap lah nak minta tolong Atifeh ni masak lah, nak minta Atifeh ni kemas rumah lah. Memandangkan Ali ni baik, Atifeh tak adalah anggap apa-apa. Dan atuk nenek Atifeh pun memberi kebenaran. Sampailah satu hari, Atifeh telah diserang. Korang kena tahu Atifeh pada masa tu baru form 1 dan si Ali ni pula berumur 51 tahun. Mula-mula tu Atifeh tak faham sangat apa yang berlaku ni. Walaupun takut, Atifeh memilih untuk mendiamkan diri. Tetapi benda tu bukan sekali je jadi, berkali-kali. Atifeh dah macam isteri Ali ni pula. Setiap kali Ali ni ada kat rumah je, dia akan datang jemput Atifeh. Dan yang gilanya, atuk dan nenek dia bagi je. Sampailah satu masa, Atifeh dah tak tahan sangat. Dia mengadu dekat atuk dan neneknya tentang perangai terkutuk Ali. Korang nak tahu tak apa yang nenek dia cakap? Nenek Atifeh menyuruh Atifeh ni untuk mendiamkan diri dan hadap je.
Habah dia. Alasan neneknya adalah Ali adalah seorang yang dihormati dekat dalam masyarakat diorang. Dan dia pula adalah bekas askar. Walaupun diorang buat report polis, diorang takkan menang kes tu punyalah. Silap hari bulan, mangsa pula yang kena hukum. So jalan terbaik adalah untuk mendiamkan diri dan mengelak daripada bertemu dengan Ali. Undang-undang kat Iran ni memang macam tu guys. Diorang tersangatlah bias. Sebagai contoh, isu keganasan rumah tangga. Selalunya kes akan digugurkan dan wanita tu akan dihukum disebabkan tak mematuhi arahan suami. Hanya beberapa kes je lah yang si suami ni akan dihukum. Dan selalunya hukuman tu memang ringan gila. Selalunya kes-kes macam Atifah ni, kes tak dapat bicara pun, wanita akan diugut oleh pihak berkuasa untuk menarik balik kes. Itu pun kalau berjaya buat report lah. Even sebelum buat report pun, selalunya ahli keluarga akan memaksa mangsa untuk mendiamkan diri supaya keluarga tak dapat malu. Pada dorang, air muka keluarga lebih diutamakan daripada penderitaan mangsa. Ada juga kes di mana mangsa ditamatkan nyawa oleh keluarga sendiri untuk menutup air keluarga. Dah macam negara India dah guys. Victim blaming memang dah menjadi adat resam diorang. Selalunya masyarakat akan blame mangsa dan menuduh mangsa ni sebagai wanita yang tak bermaruah dan menggoda pelaku untuk bertindak sedemikian. Gitu. Orang lain yang buat salah, orang lain pula yang kena tanggung. Disebabkan inilah nenek kepada Atifah menyuruh Atifah ni untuk simpan rahsia ni dan tak bagi tahu sesiapa pun. Sementara tu, Ali terus bercucuk tanam tanpa segan silu. Selama 2 tahun setengah benda ni terjadi dan tak ada siapa pun yang dapat membela nasib Atifah. Dipendekkan cerita, Atifah menceritakan semua yang terjadi ni kepada ayah kandungnya. Atifah memang betul-betul tak tahan sangat. Bapa dia cakap, tak apa, kau sabar jap, nanti ayah tahulah nak buat apa. Esoknya ayah Atifah terus pergi ke balai untuk membuat report. Dia menamakan Ali Darabi sebagai penyerang anak perempuannya selama 2 tahun setengah. Ayah Atifah berharap yang polis ni menjalankan siasatan yang telus dan beramanah. Sudah-sudahlah anak dia menjadi mangsa. Tetapi lain pula jadinya guys. Instead of menangkap Ali dan menyuar siasat, polis buat benda yang di luar akal manusia normal. Diorang pergi tangkap si Atifah pula. Alasan polis adalah pada masa diorang berjumpa dengan Atifah tu, dia tengah berdua-duaan dengan seorang remaja lelaki di dalam sebuah kereta. Atifah sekarang ni berdepan dengan tuduhan melakukan hubungan intim tanpa ikatan yang sah. Dan lagi satu tuduhan adalah Atifah tak mempunyai dara. Like seriously guys, Abang Boy bukan nak buat cerita tau. Kalau korang tak percaya, korang boleh baca dekat Wikipedia kejap lagi. So dipendekkan cerita, Atifah telah ditangkap dan sekiranya didapati bersalah akan menerima hukuman 100 kali sebatan. Tak kisahlah macam mana Atifah cuba untuk membela dirinya, tetapi polis ni langsung tak nak dengar. Polis masih berkeras mengatakan Atifah yang bersalah. Tak cukup dengan tu, semasa Atifah disoal siasat, dia telah dipaksa untuk mengaku atas kesemua kesalahannya. Kalau tak, memang teruk dia kena seksa. Dia telah menerima seksaan yang teruk daripada warden penjara. Serangan bercucuk tanam tu memang usah cerita lah. Boleh dikatakan setiap malam dia akan diratah oleh warden penjara. Sampai ke satu tahap, Atifah langsung tak boleh berjalan macam biasa tau. Dia boleh merangkak je. Dah macam binatang dah. Korang bayangkan, baru form 4 tu weh. Sementara semua ni berlaku, Ali ni chill je hidup kat luar. Tak ada apa-apa perubahan pun terjadi dekat life dia. Dia masih lagi bekerja dan tak pernah sekali pun polis panggil dia untuk disoal siasat. Yang si Atifah ni pula terpaksa bersabung nyawa untuk membuktikan yang dia adalah mangsa dan bukan penjenayah. Selepas beberapa bulan di pusat tahanan, Atifah dibenarkan untuk bertemu dengan ahli keluarganya. Neneknya datang dan Atifah terus mengadu. Dia beritahu pasal semua siasaan yang diterima dan dia cakap dia tak mungkin hidup lama kalau benda ni berterusan. Menangis-nangis dia weh. Dia dah tak ada harapan dah untuk hidup normal. Dia meminta untuk ditamatkan nyawanya sekarang juga. Melihat keadaan Atifah yang tak bermaya tu, neneknya terus balik dan berbincang dengan ahli keluarga. Kalau benda ni berterusan, dia akan kehilangan cucunya. Benda ni kena dibawa ke mahkamah. Sekurang-kurangnya masih ada keadilan untuk Atifah. So selepas beberapa minggu, nenek dan ayah kepada Atifah ni berjaya membawa kes ni ke mahkamah di Bandar Neka. Mula-mula perbicaraan pun dah macam sarkas guys. Start daripada awal, kes ni bukan tertumpu untuk mencari salah Ali tau. Kes ni hanya untuk membuktikan yang Atifah ni buat salah. Itu sahaja. Atifah berhadapan dengan tuduhan melakukan hubungan intim tanpa ikatan perkahwinan dan juga tuduhan haluan. Masa mula-mula hakim soal tu, Atifah terus bagi tahu apa yang terjadi kepadanya sejak 3 tahun yang lalu. Atifah juga mendedahkan layanan yang diterima daripada warden penjara. Padahal dia adalah mangsa dalam kes ni. Tetapi ada satu benda yang tak masuk akal terjadi. Instead of hakim ni panggil si Ali, dia terus mengatakan Atifah lah yang menggoda Ali. Ali adalah seorang yang dihormati dan juga pernah berkhidmat dalam tentera. Dia tak bersalah langsung dalam hal ni. Semua kesalahan telah dicampak sepenuhnya ke atas kepala Atifah seorang je. Atifah pada masa tu memang panas hati lah. Dilaporkannya Atifah ni siap bergaduh mulut dengan hakim. Disebabkan marah sangat, Atifah bertindak untuk membuka hijabnya sambil menuduh hakim tak adil. Keadilan sepatutnya membela mereka yang tertindas. Tetapi sekarang ni diorang hukum mangsa pula. Dekat Iran, undang-undang menetapkan setiap wanita yang mencecah akil balik untuk memakai tudung bila berada dekat luar rumah. Benda ni mandatory tau.
tau. Kalau tak pakai boleh kena hukum macam tu je. So bila Atifeh membuka tudung dia tu, hakim menganggap yang Atifeh ni telah menghina mahkamah. Dia ada satu terma undang-undang yang dipanggil in contempt. Apa saja tindakan seperti memaki, menjerit ataupun dalam kes ni membuka tudung dianggap sebagai satu penghinaan dalam mahkamah. Menurut hakim, aku tak tahu apa keputusan mahkamah untuk kes bercucuk tanam ni. Tetapi disebabkan plaintiff menghina kuasa mahkamah, aku akan menjatuhkan hukuman penjara sepanjang hayat ke atasnya. Immediately selepas hakim menjatuhkan hukuman, Atifeh tak boleh kontrol kemarahannya. Dia ambil kasut dia dan terus baling ke arah hakim. Atifeh melakukan yang undang-undang tak adil dan ada juga saksi yang mengatakan Atifeh memaki hakim. Disebabkan ini, hakim terus mengubah hukumannya. Atifeh bukan lagi dihukum penjara sepanjang hayat. Dia sekarang ni dihukum mati. Pula dah. Serius lah weh. Baling kasut pun boleh kena hukuman mati ke? Gila betul Iran ni. Dan yang tak puas hatinya, segala pertuduhan terhadap Ali telah digugurkan serta-merta. Macam tu je guys. Ali terlepas daripada sebarang pertuduhan dan boleh hidup macam orang biasa. Sementara Atifeh pula dijatuhkan hukuman mati. Gila weh kes ni. Korang bayangkan, selama bertahun-tahun dia menghadap serangan si Ali. Lepas tu kena tangkap pula. Dekat dalam penjara, dia diseksa hampir setiap hari. Selama berbulan-bulan. Sampaikan dia tak boleh berjalan tu geng. Bila dibicara pula, Atifeh pula yang kena hukum. Tak ada seorang pun yang memihak kepada Atifeh selain daripada bapa dan neneknya. Abang boy pula panas. Betul-betul seminggu selepas hukuman dijatuhkan, pada 15 Ogos 2004, Atifeh telah dibawa di dataran di tengah-tengah bandar Neka untuk menjalani hukuman. Semua ni berlaku di hadapan semua rakyat tau. Dan yang peliknya, semua ni berlaku tanpa pengetahuan family Atifeh yang tengah sibuk buat rayuan. Selalunya lah dalam apa-apa kes, hakim tugas dia adalah untuk menjatuhkan hukum dan tukang menjalankan hukuman tu pula diserahkan kepada Algojo. Tetapi dalam kes ni, hakim yang menjatuhkan hukuman tu, dia juga bekerja sebagai pegawai pengelola bandar dan juga seorang alim ulama yang bernama Haji Rezai. Pak Haji ni berkeras ingin menjadi algojo untuk hukuman ni. Menurut Pak Haji Rezai, ini adalah untuk dijadikan contoh kepada orang ramai supaya tidak bertindak luar batasan di dalam mahkamah. Pada tepat pukul 12 tengah hari, Atifeh Rajabi Sahaleh telah digantung di hadapan beratus-ratus orang yang datang. Mayat Atifeh telah dibiarkan dalam keadaan macam itu selama 45 minit guys. Doktor telah mengesahkan yang Atifeh dah tak ada lagi. Mayat Atifeh telah diserahkan kepada ahli keluarganya dan telah ditanam di kubur berhampiran. Tetapi sesuatu yang pelik terjadi. Pada hari esoknya, bila ahli keluarga datang untuk melawat kubur Atifeh ni kosong guys. Kuburnya telah dikorek dan mayat telah dibawa lari. Dan sampai ke hari ini, tak ada siapa pun tahu ke mana perginya mayat mangsa. Iran ni korang kena tahu tau, media tak boleh sewenang-wenangnya melaporkan benda-benda macam ni. Isu sensitif katanya. Tambah pula benda ni ada kena mengena dengan sistem perundangan yang tak adil. Walaupun media dapat hidu benda ni, diorang tak boleh nak buat apa. Diorang tak boleh buat apa-apa dekat dalam negara. Tetapi diorang boleh sebarkan benda ni keluar. So apa yang terjadi kat dalam kes Atifeh ni telah berjaya mendapat perhatian media antarabangsa seperti BBC News. Satu benda je yang menjadi persoalan, iaitu umur Atifeh. Kalau korang nak tahu, Iran telah menandatangani satu perjanjian yang bernama International Covenant of Civil and Political Rights. Basically perjanjian tu menegaskan bahawa negara yang join perjanjian tu tak boleh menghukum mati mereka yang di bawah umur. Menurut rekod Mahkamah Neka, masa Atifeh dijatuhkan hukuman, umur dia adalah 22 tahun. Surat beranak Atifeh menulis yang dia berumur 16 tahun masa hukuman tu dijalankan. Walaupun selepas kematian Atifeh, ayah Atifeh ni masih lagi tak berputus asa. Dia bawa kes ni ke Mahkamah Tinggi di Bandar Tehran. Kalau ikut kebiasaan lah, kes-kes macam ni hakim tak layan pun. Tetapi disebabkan kes ni dah viral dan media satu dunia pun tahu pasal benda ni, nak tak nak diorang terpaksa review balik. Di akhir review, hakim menegaskan yang Atifeh ni tak bersalah tau, dan sepatutnya tak dikenakan apa-apa hukuman pun. Mahkamah Tinggi juga mendapati yang Hakim Haji Rezai menjatuhkan hukuman yang tak sah di sisi undang-undang. Semua ni hanya disebabkan Atifeh membalik kasut ke arah Haji Rezai. Penyudahnya segala pertuduhan terhadap Atifeh telah digugurkan. Tetapi benda tu dah terlambat geng. Atifeh dah menjalani hukuman pun. Walaupun satu negara tahu yang Atifeh tak bersalah, benda tu tak boleh kembalikan Atifeh. Tapi benda tu tak habis kat situ tau. Bila berita ni sampai ke telinga menteri, dia mengarahkan Jabatan Perisikan untuk menangkap Hakim Haji Rezai, Ali Darabi, beberapa polis tempatan dan juga beberapa warden penjara. Tindakan tu adalah untuk menutup mulut media antarabangsa yang mula mengecam institusi undang-undang negara Iran dan juga
juga pemerintahan pemimpin Iran sendiri. Ali telah didapati bersalah dan dihukum penjara sepanjang hayat. Hakim Haji Rezai pula telah dilucutkan jawatannya sebagai hakim dan dihukum penjara. Berapa tahun tu abang boy tak sure. Yang lain pun sama. Diorang telah didapati bersalah dan dihukum penjara. Kalaulah menteri masuk campur awal, ada kemungkinan Atifeh masih lagi hidup. Tapi benda tu dah terlambat guys. Inilah akibat menjaga air muka lagi penting daripada menegakkan undang-undang. Hanya disebabkan membaling selipar tak sing je, seorang anak gadis yang tak bersalah telah dihukum mati. Kalau korang nak tahu dah, undang-undang negara Iran ni memang sewil guys. Sejak daripada tahun 1990, dilaporkan seramai 10 orang di bawah umur telah dihukum mati oleh pihak mahkamah. Antara pertuduhannya bukan sebab membunuh ke, buli sampai mati ke, apa ke, tak guys. Kebanyakannya adalah kes-kes lebih kurang macam ni lah. Sama macam kes Atifeh. Bukan pesalah yang dihukum, tapi mangsa pula yang dihukum disebabkan nak menjaga nama. Itu yang dilaporkan. Banyak lagi kes di mana ahli keluarga sendiri yang bertindak sebagai hakim. Diorang sendiri menamatkan nyawa mangsa disebabkan nak menjaga air muka keluarga. Benda ni dipanggil honor killing. Untuk memberi korang gambaran lah, tahun lepas sahaja dilaporkan seramai 133 orang wanita dan juga budak perempuan telah ditamatkan nyawa mereka disebabkan honor killing ni. Orang yang bertanggungjawab menamatkan nyawa diorang sama ada ayah, suami ataupun abang mereka sendiri. Korang bayangkan 133 orang weh, setiap 2 hari sekali tu. Dan yang tak boleh brainnya adalah selalunya hukuman yang diterima oleh pesalah ni memang ringan gila. Paling kuat pun antara 5 hingga 7 tahun sahaja. Serius abang boy tak tahu nak cakap apa. Sebagai contoh kes Mona Haidari, kepalanya telah diceraikan oleh suami dan abang iparnya. Benda tu tak habis kat situ tau. Kepala Mona telah diarak di serata bandar. Korang tahu tak berapa tahun suami dia kena penjara? 8 tahun je geng. Gila tak gila? Abang boy pernah cover kes ni dulu. Link dia abang boy akan pin dekat ruangan komen. Bersyukurlah kita dilahirkan di Malaysia. Abang boy tak cakap yang undang-undang kita ni perfect, tetapi tak adalah benda-benda bangang macam ni terjadi. Entahlah, apa pendapat korang? Seperti biasa, kasih komen dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy ni sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy 1 like. Dan mungkin juga korang boleh consider to subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.